Apa itu sayur-sayuran hijau? Sayur-sayuran hijau ialah tumbuhan yang mempunyai daun, batang atau bahagian yang berwarna hijau dan boleh dimakan oleh manusia. Antara contoh sayur-sayuran hijau ialah bayam, sawi, kangkung, brokoli dan kailan. Sayur-sayuran hijau mengandungi pelbagai nutrien penting seperti vitamin, mineral, serat dan antioksida yang diperlukan oleh tubuh. Oleh itu, pengambilan sayur-sayuran hijau secara berkala amat digalakkan untuk mengekalkan kesihatan badan. Jenis-jenis sayur-sayuran hijau. Terdapat pelbagai jenis sayur-sayuran hijau yang boleh didapati di pasaran. Antaranya ialah sayur berdaun seperti bayam, sawi dan kangkung yang sering digunakan dalam masakan harian. Selain itu, terdapat juga sayur hijau seperti brokoli, kubis dan kailan yang kaya dengan nutrien. Setiap jenis sayur mempunyai rasa, tekstur dan kandungan khasiat yang berbeza. Kepelbagaian ini membolehkan masyarakat memilih sayur yang sesuai dengan cita rasa masing-masing. Khasiat sayur-sayuran hijau. Sayur-sayuran hijau mempunyai pelbagai khasiat yang baik untuk kesihatan. Kandungan vitamin A membantu menjaga kesihatan mata, manakala vitamin C membantu meningkatkan sistem imun badan. Selain itu, sayur-sayuran hijau kaya dengan surat yang membantu sistem hadaman berfungsi dengan baik. Mineral seperti zat besi dan kalium juga penting untuk membentukkan darah serta menguatkan tulang dan gigi. Kepentingan sayur-sayuran hijau dalam pemakanan. Pengambilan sayur-sayuran hijau sebagai sebahagian daripada daya harian sangat penting untuk memastikan tubuh mendapat nutrien yang mencukupi. Sayur-sayuran membantu mengekalkan berat badan yang sihat kerana rendah kalori dan tinggi serat. Selain itu, amalan makan sayur secara berkala dapat mengurangkan risiko pelbagai penyakit seperti obesiti, diabetes dan penyakit jantung. Setiap individu digalakkan mengambil sayur-sayuran hijau dalam kualiti yang mencukupi setiap hari. Cara menggalakkan pengambilan sayur-sayuran. Pelbagai langkah boleh diambil untuk menggalakkan masyarakat, terutamanya kanak-kanak makan lebih banyak sayuran hijau. Antaranya ialah menyediakan hidangan yang menarik dan berwarna-warni serta menggabungkan sayur dalam pelbagai jenis masakan. Selain itu, ibu bapa perlu menunjukkan contoh yang baik dengan mengamalkan pemakanan sihat di rumah. Pendidikan tentang khasiat sayur-sayuran juga dapat meningkatkan kesedaran mengenai kepentingannya kepada kesihatan. Cabaran dalam pengambilan sayur-sayuran hijau. Walaupun sayur-sayuran hijau mempunyai banyak manfaat, masih terdapat individu yang kurang gemar pemakanannya. Ada yang tidak menyukai rasa atau teksturnya, manakala setengah orang lebih meminat makanan segera yang kurang berkhasiat. Selain itu, kurangnya kesedaran tentang kepentingan sayur-sayuran turut menjadi salah satu faktor. Oleh itu, usaha berterusan perlu dilakukan untuk memupuk tabiat pemakanan yang sihat dalam kalangan masyarakat. Penanaman sayur-sayuran hijau. Penanaman sayuran-sayuran hijau memberi banyak manfaat kepada individu dan masyarakat. Sayur-sayuran boleh ditanam di kawasan rumah, kebun sekolah atau kebun komuniti dengan menggunakan kaedah yang mudah dan menjimatkan kos. Aktiviti ini bukan sahaja dapat memberikan sumber makanan yang segar dan berkhasiat, malah dapat menggalakkan gaya hidup sihat serta memupuk minat terhadap pertanian. Selain itu, penanaman sayur-sayuran hijau juga membantu mengurangkan pembelajaran dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Kesimpulannya, sayur-sayuran hijau merupakan makanan yang sangat penting untuk kesihatan tubuh badan. Sayur-sayuran hijau mengandungi pelbagai nutrien yang membantu pertumbuhan dan memastikan badan sentiasa sihat. Pengambilan sayur-sayuran hijau secara berkala dapat meningkatkan sistem imun badan, melancarkan sistem penghadaman serta mengurangkan risiko pelbagai penyakit. Oleh itu, setiap individu perlu menjadikan sayur-sayuran hijau sebagai sebahagian daripada pemakanan harian. Dengan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat sejak kecil, kita dapat melahirkan masyarakat yang lebih cergas, sihat dan berkualiti pada masa hadapan.